Salam. Assalamualaikum. Salam. Oh yeah. Okey, kita baru habis sahaja reunion ya. Reunion cikgu, Episod reunion. Ramadan kali ni. Episod segmen Ramadan insya-Allah di bulan puasa ni. Banyak yang kita sembangkan secara general dan pengalaman sepanjang berpodcast. Betul. Bersama dengan cikgu selama 4 episod. 4 episod hari ni masih 4 episod lah. Dan kita ada cabaran seterusnya. Hari tu kita nak pergi ke Tasik Chini kan, tapi kita tak dapat views tu, tapi tak apa. Tak berkesampaian. Tak berkesampaian. Tak apa. Kali ni kita cuba buckle up balik. Siapa-siapa yang nakkan rasa ataupun nakkan apakah yang Is rasa dekat Tasik Chini, anda boleh pergi nanti ke podcast Sembang Oye seperti biasa edisi Ramadan bersama Cikgu Aida. Betul. Pada yang mana kita akan tayangkan pada minggu kedua di bulan Ramadan insya-Allah. Minggu kedua. Bila korang tengok video ni is very, orang kata very relax, very cool. Kita buat kat studio baru. Lepas tu kita punya sharing session, ada petik, ada jentik sikit berkenaan dengan Ramadan, tentang sihir di bulan Ramadan, benda mistik di bulan Ramadan. Kita nak tahu juga. Dan paling best is kita banyak berborak. Last tu lah ending borak pasal naga. boleh kita tahu kata pasal naga. kalau nak untuk seterusnya boleh pergi ke Sembang Oye YouTube, subscribe dan juga kita tengok episod kali ni. Itu insya-Allah. Dan kita nak 300k view saja. 300,000 view saja dan semua yang tonton tu wajib subscribe insya-Allah. Insya-Allah. Start je lepas raya. Saya shoot, cari shoot on shoot lepas raya. InsyaAllah. InsyaAllah. Dengan izin Allah kita akan pergi ke Tasik Chini. So kita akan jumpa di Sembang Oye podcast edisi Ramadan. Oh yeah. Salam taklam. Assalamualaikum. Salam. Oh yeah.